gaji RM1,500. Mampu ke kau nak bela motor ni? Jom kita tengok. Itu hari akak tanya saya kan. Harga berapa bulanan, Harga bulanan dia untuk zero deposit 5 tahun RM426. Ya belas. Untuk servis minyak hitam dengan minyak Gia dia, anggaran harga dalam RM60. Mileage around exactly 2,000 ke 3,000 km. Untuk minyak dia pula, sekarang minyak dah mahal. Tangki pula 5.5 liter. Anggaran dalam 100 ke 200 macam tu lah. Kalau boleh, simpan je lah RM1,000. Mana tahu bulan depan naik RM5 pula seliter. Untuk road tax dia, sebabkan cc dia 155cc, road tax dia dalam RM30. Insurans first party RM500. Sekarang dalam kau kena simpan lah untuk setahun dalam RM45 lah sebulan. Jadi untuk costing yang saya kirakan tadi, korang kena standby dalam RM600 lah untuk dia punya cost maintenance tadi. Kita tengok dia punya wear and tear pula berapa. Jom. Untuk tayar dia, disebabkan tayar dia ni berbentuk bulat, so di bahagian hadapan ni dia bagi 110/80, belakang pula 140/80. Anggaran dia dalam 300 setengah. Untuk brake dia pula, untuk akak yang tanya saya itu hari, mesti akak bawa motor selalu tekan brake kan. Brake pad dia depan belakang costing anggaran dalam RM50 ke RM70, bergantung kepada brake apa yang akak beli. Ni kak, saya sebut betul-betul kali ni. Akak dengar betul-betul. Untuk kos servis CVT dia dalam RM150. Untuk major servis dalam RM350. Anggaran dalam RM500 untuk akak servis. Boleh? Okey. So, korang pun dah tahu dah berapa harga wear and tear dan servis dia. Jadi, korang standby je lah dalam RM900 untuk setahun. Sebulan korang simpan dalam RM70. Jadi, korang rasa macam mana? Boleh pakai? Berani pakai? Jadi, untuk tahu apa kelayakan yang saya perlukan, korang boleh terus DM saya je. Okey? Kita jumpa dekat sana. Ciao. Bye.